bagi projek Solar PSJS atau SPC. Hai, nama saya pula Muhammad Rai Iman bin Saiful Bahari. Hai, dan akhir sekali saya Muhammad Syaikal Wikara Anwar. Kami kumpulan The Young Innovator dari Sekolah Kebangsaan Sungai Siput Utara. Kami dari kumpulan The Young Innovator telah menghasilkan satu produk bernama Solar PSJS atau SPC untuk menghalau haiwan perosak di kebun. Pada peringkat awal, kami telah menemu bual beberapa petani dan pekerja ladang di sekitar Sungai Siput. Temu bual ini mengenai ancaman haiwan perosak di kebun. Tahukah anda serangan haiwan perosak menjadi ancaman kepada para petani? Haiwan perosak seperti tupai, monyet, babi hutan dan tikus boleh menyerang tumbuhan dan mengakibatkan kerugian yang besar kepada para petani. Bagi mengatasi masalah ini, kami telah menghasilkan satu produk bernama Solar PSJS atau SPC. SPC ini berfungsi dengan cara mengeluarkan bunyi yang kuat hasil ketukan skru besi dan pinggan logam. Cara ini boleh menakutkan haiwan perosak yang menghampiri kawasan kebun. Berdasarkan kajian dan temuan bersama petani, bunyi kuat yang berterusan terbukti berkesan sebagai kaedah kawalan perosak. Bahan yang digunakan bagi menghasilkan alat ini ialah yang pertama, bateri, yang kedua, pinggan logam, yang ketiga, bekas, yang keempat, panel solar, yang kelima, kipas, yang keenam, skru besi dan akhir sekali ialah pengecas. Tenaga solar adalah teknologi yang dicipta untuk mendapatkan tenaga daripada cahaya matahari. Antara contoh penggunaan tenaga solar ialah barang-barang elektrik seperti lampu solar dan lain-lain. Sekarang sudah banyak rumah, kilang dan industri yang memasang panel solar untuk menghasilkan tenaga elektrik. Tahukah anda? SPC beroperasi menggunakan tenaga solar yang menjadikannya mesra alam dan tidak bergantung kepada bateri pakai buang atau bahan bakar. Masa penggunaan bagi bateri 12 volt untuk menggerakkan kipas ialah sehingga 20 jam. Masa pengecasan penuh bagi bateri 12 volt menggunakan panel solar 100 watt pula dianggapkan mengambil masa selama 2 hingga 3 jam di bawah matahari penuh. Oleh itu, SPC ini dapat digunakan 24 jam tanpa henti. Alat ini menggunakan tenaga solar dan mempunyai 3 mod pilihan kelajuan. Alat ini tidak berbau, tidak menggunakan bahan racun, tidak menghasilkan asap dan yang paling penting, tidak membahayakan manusia. Jom kita cuba SPC ni. Hai semua, hari ini kami berada di ladang kelapa sawit untuk demonstrasi penggunaan SPC. Jom!
Kawan-kawan, SPC ini sangat mudah digunakan. Hanya menekan switch sahaja. Apabila kipas ini berputar, ianya akan mengeluarkan bunyi yang kuat hasil ketukan skru besi dan pinggan logam. Bunyi yang kuat akan menakutkan haiwan yang mahu mendekati hasil tanaman. Harapan kami ialah dengan adanya SPC ini dapat membantu para petani mengurangkan kerugian akibat ancaman haiwan perosak.